Saya berada dalam keadaan yang ketakutan. Macam saya nak masak macam mana ni nak bagi anak makan. Nama saya Nur Azli Hafizah binti Ahmad Ali. Saya mempunyai seorang anak autism berusia 8 tahun. Dia didiagnos sebagai moderate autism pada usia 5 tahun. Anak saya sangat lasak, sangat hyper dan tak tahu apa itu sakit. Kalau jatuh pun dia takkan menangis. Perkembangan dia pun macam tak sama level macam anak normal. Masa mula dapat tahu tu saya rasa macam sedih lah kan. Masa tu saya punya kejayaan memang tengah naik lah. Saya terpaksa lepaskan kejayaan saya untuk anak saya. Bila saya dah berhenti kerja, saya menjadi suri rumah sentiasa. Setiap hari saya berada dalam keadaan yang ketakutan. Macam saya nak masak macam mana ni nak bagi anak makan. Tapi anak saya still nak memanjat. Dan masa yang sama, anak saya nombor 2 ni dia sawan tangis tau, 4 tahun. So saya macam down sangat. Saya nak buat apa ni? Yang seorang menangis, yang seorang lasak. Emosi saya terganggu lah sebab yelah macam penat kan. Nak rehat tak boleh. Baru nak duduk, anak dah memanjat. Baru nak duduk, anak dah menangis. Sensorium ni dia banyak mengajar Firas kasih sayang. Saya happy lah, teruja sebab saya rasa mendapat tempat yang macam ni bukan senang tau. Saya kan tunjuk gambar dalam handphone kan. Ni pergi MACD, kita pergi terapi tau. Dia dah siap mandi tu dia cari baju sendiri. Lepas hantar sini dah 2 tahun kan, anak saya dah mampu mendengar arahan. Bila panggil pun dia boleh respon. Sebab kan dia tak boleh bercakap, dia akan panggil saya, tunjuk. Saya kata, seronoknya kan anak kita boleh belajar benda baru. Cikgu pun terlatih. Cikgu pun lepas dia ajar Firas, dia akan bagi gambar progres Firas. Anak puan dah boleh duduk lama, dah boleh buat aktiviti menampal, dia dah boleh kenal, dah boleh buat menampal dalam kotak. Saya rasa macam banyak benefit yang saya dapat lah daripada aktiviti yang ada kat sini. Harapan saya semoga dia boleh maju ke depan, boleh berdikari tanpa saya. Andai kata saya tak ada, dia boleh teruskan kehidupan dia. Saya nak ucapkan terima kasih pada pihak MACD ni sebab mencipta ruang sensory room ni. Kita tengok ruang ni macam selamat, luas, anak yang masuk pun selesa. Bila kita dah pergi sensory room ni, kita boleh tanya dengan terapis. Lagi peka lah dengan anak kita.